Okey guys, sebenarnya ramai orang dah salah faham. Ramai orang menganggap yang kemalangan ni hanya melibatkan kenderaan. Contohlah motor, kereta, basikal, skuter dan sebagainya lah. Tapi hakikatnya tidak guys. Okey, kita tengoklah secara buku je. Mengikut Dewan Bahasa dan Pustaka, kemalangan dirujuk sebagai satu kejadian ataupun peristiwa yang berlaku secara tidak sengaja, tidak dirancang dan juga luar jangkaan yang boleh mengakibatkan kecederaan, kerosakan, kerugian ataupun kesusahan. Contohnya macam kemalangan yang melibatkan kenderaan, kemalangan di tempat kerja ataupun kemalangan domestik macam dekat rumah korang bergotong royong, lepas tu orang kata kalau sama-sama membawang, sama-sama potong bawang tu, lepas tu tercedera ataupun dah dikira kemalangan. Jadi kalau kita tengok balik kemalangan ni boleh dikira sebagai risiko lah, sebab kita tak tahu benda tu bila terjadi kan, sebab benda tu berlaku secara tak sengaja, tak dirancangkan, betul tak? Jadi sebab itulah kita kena bina perlindungan, bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri. Jadi sekarang ni korang dapat tak sesuatu daripada video ni? Kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa share juga video ni dan jangan lupa juga follow akaun saya ni, Aminuddin Takaful Advisor anda.